Saja tunjuk baju. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Awak Studios. Hari ni dekat 11 lebih aku nak bawa satu pot kat mana kalau korang malam-malam lapar tapi nak masak malas. Selalunya menu tu menu ringkas lah, Maggi ke apa kan. Jadi aku ada jumpa satu pot Maggi dekat area Damansara Alip. Dia dekat area bangunan Damansara Alip, dekat depan Dobby Shark. Depan Dobby Shark. Jadi tapi tadi macam dah nak kemas ke apa, tapi aku tanya kalau okey, aku shoot video mana yang mana yang sempat lah, dan aku order mana yang dia ada lah so far. Jadi sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Tanpa membuang masa lagi, mari kita saja tunjuk baju. Dia kalau area Damansara Alip ni, selalunya pot dia dekat area ni lah, Dobby Shark Laundry. Depan Shark Laundry ni nanti dia ada stall kat situ. Okey, nanti kita tengok. Sini burger ada, Maggi ada, nak makan Maggi. Kau boleh pilih lah Maggi apa kau nak. Kau nak Maggi, burger. Ini makan. Okey lah. Aku ini hari pun sebenarnya tak ada plan pun. Cuma ingat alang-alang kan. Sekarang jam pun dah pukul 11 dekat 11.30 lebih kurang. Jadi lalu-lalu tengok dia buka lagi, aku pun try je lah. Okey. Dia pun dah nak kemas-kemas lah tu, sebab dia tak silap tutup pukul 12. Tapi kita saja je lah buat review sampai-sampai. Yang ni aku try Maggi kari. Ni kira makanan kalau kau malam-malam nak masak malas, tapi nak makan, pergi mana Maggi boy. Abang ni tolonglah kau buat. Merasak-rasak mat. Bismillah. Dia rasa macam makan kat rumah. Cuma beza dia ada orang buatkan. Jadi kita tengok ni, panas-panas pula tu. Bismillah. Dia ada topping, tapi aku tak tambah lah, sebab nak makan yang basic-basic je. Sebab tak silap dia Maggi dia start daripada RM5. RM5 okey lah kan. Tengah-tengah malam orang masakkan kau RM5, nak komplain apa kan. Bismillah. Layan sejuk-sejuk JB ni, tengah-tengah nak hujan sekejap lagi ni, di tepi jalan. Ni Maggi goreng. Maggi goreng dia kasih dengan telur mata. Tengok abang ni punya gaul macam mana. Maggi goreng dia macam ni je lah, standard lah, sama, tak ada yang beza pun. Bismillah.
Layan juga. Dia bagi telur biji. Telur. Bismillah. Ni sedap tak silap tadi dia buat? Tapi sedap abang ni buat. Abang ni buat sedap. Ni sedap. Tapi sedap abang ni buat. Panas-panas. Duk layan. Sebab dia ada bagi kursi-kursi healing. Tapi tadi pun dia macam dah kemas-kemas. Aku pun kalau kursi-kursi healing yang aku tengok macam tak confident je, nak duduk pun risau. Jadi aku ambil keputusan duduk kat tembok tepi jalan je lah. Ni kebetulan angatkan ada Maggi je kat situ. Rupanya ada burger juga. Jadi kita order je lah untuk support. Order burger daging special kot, RM6.50. Burger standard. Bismillah. Sedap. Yang buat ni pun dulu tadi macam OL lah. Jadi mungkin sebab tu agaknya show lah. Sedap pula Maggi ni, burger dia. Kan burger ni sedap lah. Sebab kalau dia letak sos, kat dalam dia aduk dengan telur pun dia soskan lagi. Aku ingatkan macam over ke apa. Tapi sedap. So far ini boleh jadi pot lah. Korang kalau malam-malam tak tahu nak makan apa kan, nak pergi mamak malas ke apa ke, makan Maggi dengan burger ada. Tadi macam nampak chicken chop macam ada. Cuma tak pasti sebab aku pun sebenarnya sampai dah agak lewat lah. Kebetulan lalu dah buka aku try sebab sebelum ni selalu clash waktu. Jadi kepada korang yang ada area JB ni, malam-malam tak tahu nak pergi mana, boleh pergi area Damansara Alip, boleh cari Maggi Boy. Berdepan dengan kedai car wash Joby Shark. Okay, aku nak settlekan dulu sementara tengah berasap pagi ni. Aku takut dah hujan ni kan. Okay, kita akhiri video kita dengan sopan terakhir macam biasalah. Okay, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, support aku. Okay, nanti kita ada rezeki, kita boleh support kedai lain lagi. Okay, bismillah. Oh.